Okey, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, bahagian kedua, episod yang kedua, saya nak pergi tengok progres yang sudah siap dekat Pajero Merah saya tu. Setara mana dah dia punya progres, sama ada dah lebih 50% ataupun belum. Tapi video saya pesan dekat owner, abang yang buat seat tu, jangan rushing, biar lambat tapi kualiti mantap, macam dia buat dekat kereta ni. Dekat kereta ni memang cantik. Kalau tengok, binaan memang kemas, jahitan kemas, bumbung comel. Jadi saya berharap dekat Pajero Merah tu agak cantik dia buat. Memang cantik, kena cantik. Okey, so saya minta maaf sekali lagi. Saya baru lepas sembuh daripada influenza, demam influenza A. Memang dahsyat demam tu, lagi perik daripada Covid. Sampai saya tak boleh bangun 3 hari. Ni dah masuk seminggu, hari ke-8. Saya dah okey sikit. Cuma jalan sekarang pakai topeng, pakai mask. Mask kena pakai lah. Saya standby banyak mask. So kita tengok hari ni macam mana dia punya progress, ataupun dia mau minta duit lagi ke macam mana. Kita tengok dulu. Lorong ni memang sibuk sebab shortcut, banyak kereta. Hari dekat Kelantan ni tengah hari, masuk tengah hari je, dia start macam nak hujan, tapi tak hujan. Biasa petang lah hujan. Time-time macam ni, mendung macam ni, kalau buat video memang syok. Dia comel, dia cantik, dia punya colour kalau buat video. Aircon baru tukar ni, sejuk. Siapa tengok dekat TikTok saya baru tukar ni, tanpa buang dashboard, tanpa cabut dulu dashboard. Cara nak buat dia, korang boleh tengok dekat TikTok. Dan dekat mana saya buat, Pajero Live TikTok, sama je dengan YouTube ni. Ada Pajero biji LO, Pajero LO, cantik warna macam ni. Okey, tunggu. Dalam 1 kilo lagi saya akan sampai di rumah dia lah. Okey, saya dah masuk kawasan perumahan ni, tempat saya buat seat tu. Allah Akbar. Masuk kiri, dekat je tempatnya. Tu dia, nampak saya punya Pajero. Okey. Okey, so kita tengok progres kereta ni macam mana. Ni. Okey. Saya datang ni, saya tengok dia tengah buat fitting untuk kapet bawah. Dia fitting dulu, lepas tu dia buang balik sebab kita nak cat dia punya bahagian dalaman ni. Okey, jadi dia buat siap-siap. Siap ada ni, bos. Oh, siap macam ni. Dia buat ada apa?
ada alis macam ni untuk poket ni. Warna hitam. Bahagian belah atas tak komplit lagi. Yang ni tak buka lagi. Tapi yang ni dia dah pasang lah. Memang nampak cantik. Okey, kita tengok belah belakang pula. Okey, belah belakang ni dia tengah buat proses untuk buang minyak ni, tar ni, biar nampak putih macam ni. Dia kena sebab body tak ada karat. Kalau kita tengok ni hanyalah tar sahaja. Ni nampak. Baru pasang sikit dah nampak. Saya dah nampak dah dia punya final nanti macam mana. Memang cantik. Tapi ni pun saya akan hitamkan jugalah. Slow-slow kita buat. Ni sebelum pasang kapek tu, dia nak letak alas ni dulu. Mula-mula cat dulu bahagian bawah ni. Bila kering, tampal ni. Lepas tu baru kapek satu layer lagi. Kapek tu. Ni semua ni nak kena spray. Spray hitam. Tapi ada cara dia untuk hitamkan benda ni. Dia tak boleh spray macam tu je. Dia ada 2-3 layer lagi untuk kekalkan dia punya color. Cuma dashboard sahaja saya tak hitamkan. Yang lain semua kita balon jadi black. Cantik lah. Memang cantik. Tengok lagi pula. Tengok body. Memang tak ada karat. Ni wiring. Ni nampak. Kita pasang kapek ni biar banyak layer. Ni kapek alas, ni kapek final. Baru cantik. Baru kemas, baru kedap. Baru bunyi luar pun tak ada masuk sangat. Ni pun tak pasang lagi. Okey, kalau tengok pemasangan kapek dia ni. Dia letak alas macam ni, selapis. Lepas tu yang ni. Lepas tu barulah kapek lain. Kapek aftermarket lain lah. Ataupun masih ada original, kita letak original. Yang ni cantik. Buat poket siap-siap. Jauh lagi perjalanan. Lapu tak tutup ni. Okey, hari ni kita mari tengok kereta pula. Setengah mana dah progress. Kita tengok. Okey, latar macam 2 hari lepas. Cuma yang belakang tu dia bersihkan balik. Ni kain alas. Kain alas. Biasalah dia double. Double punya ni lah alas untuk bahagian belakang ni. Atas dah komplit, dah cantik. Cuma ada yang ni tak buat lagi.
Apa lagi dinding-dinding ni semua kita akan hitamkan lah, kulit pintu apa semua. Tak sabar ni, geram betul tengok nak tinted nanti. Tak sabar mungkin ada dalam seminggu lagi untuk siapkan kursi final nanti. Okey. Tengok baru lagi. Tak karat. Tak berkarat, cuma dia kotor je. Dia kotor sahaja. Yang ni pun kotor teruk. Bekas macam terpecik minyak. Okey, so banyak lagi kerja sebenarnya ni. Banyak lagi. Kita tunggu dan lihat. InsyaAllah tak lama lagi saya akan buat final review. Mungkin 3 episod untuk bahagian dalam sahaja. Okey, baik. Apa dia tak progress kita lepas ni? Lepas ni, sekarang ni kapit lepas siap dah. Mungkin esok ke kalau cuaca panas molek nak sembuh warna latar warna hitam. Warna hitam tu lah. Biar kering dulu baru buat kapit dengan lah. Dan setelah kapit ni rasa start cushion lah pula nya. Cushion lah. Cushion pula. Yang dinding-dinding ni? Dinding siap cushion baru kulit last sekali. Dah tering last sekali. Ni pun nak cat ni. Kita cat hitam. Tu saru. Nanti siap-siap ya last sekali. Okey buat bagi tahu macam tu. Kereta ni agak-agak teruk apa? Dah ledak dah. Latar comel. Latar comel. Jadi tu view pump, tapak view pump. Tak boleh comel kat dekat sini. Tak, tengok kawasan ni ni. Tu kotor lagi tak apa, yang tu kotor sahaja, nanti kita basuh. Sebab kita nak spray juga last kali. Bumbung siap, comel molek. Kain Recaro. Cuma kita tak sabar nak tengok dia buat seat dan kutik yang mana perlu dihitamkan lah. Okey, tunggu dan lihat. Nantikan video baru. Subscribe dulu, like, jangan lupa komen. Bagi semangat untuk kita teruskan berkonten lah. Okey. Ya, basuh deh. Untuk cuci lah. Sembuh. Tak kering. Banyak lagi kerja ni. Tak sabar nak tengok. Tunggu dan lihat. Kita tengok penjelmaan semula Pajero ni. Biar cantik, nampak premium. Okey, sekarang disebabkan seat tak siap lagi apa semua, dia masih lagi sama-sama. Tunggu dan lihat. Kita buat all black dekat dalam ni. All black. Ni pun hitam habis semua ni. Gosok gapo tu mbak betul. Oh ya, ada scan pun, scan kedai dia. Scan kedai dia naik nggo switch pak atas speed gear. Tukar tu stok tu. Okey, sini nak buat kan apa? Di kaca ni belakang kalau boleh tak payah tapet PVC. Kita akan spray warna hitam. Warna hitam lah. Baru tahan lama. Kalau tanpa kain, lama-lama dia akan jadi ni. Sini akan melendung balik. Sini ya. Dia dia melengkung ni bila dia panas dia jadi sterik dah. Dia tendang. Okey. Dalam banyak-banyak buat payah sekali buat di kereta ni untuk bahagian dalam mungkin ada orang nak tahu lah. Biasanya susah-susah juga. Tempat sendi-sendi tu ialah susah kapeknya. Ya. Hak lain biasalah.
Ni untuk kau ni bola ni. Yang bola ni kalau nak balut dia kena banyak jahit Dia kena jahit banyak. Tapi tak tahan lama. Ya. Dia tendai balik. Jadi solusi dia? Solusi dia kalau boleh sembur hitam lah. Sembur hitam. Tahan lama. Spray juga. Spray. Kena pergi dengan spray. Okey, kita tengok nanti final output macam mana. Kita tunggu dah lihat. Okey, jangan lupa subscribe, like dan komen deh. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. So, itu saja untuk episod kali ni. Setakat ni dululah video. Jadi kita tengok pula kita tengok pula progress benda-benda lain. Dia pun tengah buat seat kereta lain juga. Tu seat ke apa ya? Biar. Tak gelak. Ni abang baru foto. Okey, assalamualaikum. Kita dah sampai tempat buat Pajero saya main merah ni. Kita nak tengok progress. Okey, kerusi dah siap sepenuhnya, tapi ada part-part yang kecil lagi kita tak sambung. Tengok ni kerusi. Tak nampak macam yang original. Tengok dia punya jahitan. Benda ni kalau buat rushing tak comel. Kerana apa? Betul. Lagipun dia demam. Bos kita ni demam. Nanti barang tetap jalan. Comel. Macam kursi kita sebut tu. Kursi hok hijau. Okey, ni cara dia buat. Dia buka balik yang original. Jadi dia tekak balik tak? Tekak balik. Dia curi berapa inci? Seci? Tak tentu setengah inci seci kan. Setengah inci. Atau cita rasa masing-masing. Cita rasa tukar. Tengok dia lebih ke. Dia buat dulu. Seh hidung. Tak kerja tak perlu. Tak sekarang. Tak perlu. Tu dia cara dia. Prak. Ni yang original, seat original. Sisi. Bahasa tukar ya boleh. Ya. Kisi ke apa? Kiri. Aduh. Ini buat apa dia ni? Kain bahagian belakang duduk. Bahagian belakang. Untuk kain tu. Untuk klik. Ya, ni ada button. Ya. Sekarang mesti demam, berhati-hati. Tak boleh dekat-dekat. Okey, ni kita tengok yang dah siap. Dah
tapi tak tarik lagi dia punya klik. Masih lagi tanda-tanda. Kalau kita sapu tanda ni tak apa? Tak apa. Siap dah dia. Tu nampak kursi. Tengok macam ni pun dah comel ni. Tak masuk lagi dekat kereta. Banyak ni kursi. Jak dia banyak. Jak ni banyak. Oh, ya, Defender. Nerolo Defender. Start ke tak kereta ni? Kali dah bateri biar jumper lah. Ya, bateri weak dah. Mungkin ambil masa dalam 5 hari lagi. Sebab saya suruh dia buat jangan rushing-rushing. Biar jahitan dia tu cantik. Ada spang. Alah. Alah, untuk tengah ni dia kena sama sikit. Dia duduk set. Okey, kita tengok dia ada dalam tu, dia ada alah baru. Tempat duduk. Ni tempat duduk ke sandar? Duduk. Tempat duduk. Duduk sandar. Sandar. Sandar depan. Sandar belakang sekali. Oh, belakang sekali. Si belakang ni depan dari roket tu. Sedap duduk. Dia beza sikit. Dia spam molek ni. Oh, mahal sikit. Mahal lalu dia. Ya. Okay. Kalau pelaku tak ada. Ada tu. Mana kita tengok kain original dia. Okey, kain original dia. Boleh. Ni. Dia ada kulit, belakang ni ada span. Kita buat sama. Nak bagi selesa. Besar sambut pasal. Besar juga. Jual puas hati. Pasal bayar lalu, bro. Oh. Tolak tak rembuh. Tolak tak rembuh. Ya, itu dia. Tengok orang biasa. Ceng gitu. Rok gi ghosting kulit. Jadi pun sini untuk jahit. Okay, yang tak siap lagi kereta saya ni adalah dia punya part yang kecil-kecil. Ni belakang ni. Dia tengah buat tadi yang ada lubang tu. Sini. Ramai ni orang menunggu proses untuk siap. Tu LT tu. Bunyi khas macam. Tak ada apa. Tak siap. Okey, tengok cara dia. Dia menjahanamkan kursi lama.
Tentu saja. Jadi dia tekak balik semua. Lepas tu jahit jadi kursi macam ni. Okey, kita cerita pasal color. Kenapa saya pilih warna hitam? Disebabkan dia top boring. Walaupun kita pakai 7-6 tahun, dia tetap lagi nampak biasa. Kalau pakai buat warna merah ke warna coklat, kalau lama-lama dia boring. Lepas tu dia senang nak maintain lah hitam ni. Tak nampak kotor. Bila kita buat detailing, dia nampak sinar, nampak premium sikit. Okey, saya tak boleh ada lama di sini sebab bos kita ni dia demam, takut pas kereta. Kau habis jakit dengan kereta? Tak tahu. Bersalah-salah mail juga. Okey, so nantikan next video untuk pemasangan kursi ni dekat Pajero merah ni. Dan luaran dalaman dia lah. Nanti tengok next video episod 3. Okey, terima kasih kerana menonton. Ejah komen dan like. Kalau nak tanya dekat mana buat, boleh komen. Okey, kita nak balik dah. Okey, itu saja video untuk hari ni, untuk episod 2. Jadi kita akan berjumpa lagi di episod 3, iaitu pemasangan dalaman. Pemasangan interior dan finishing dia lah. Jadi saya dah agak video ni akan ambil masa dalam 2 ataupun 3 bulan untuk complete luaran dalaman sahaja, ataupun sekali dengan cat, InsyaAllah kalau sempat. So saya nak gerak dulu. Okey, kalau nak tengok saya buat sama macam ni, sama macam warna hijau, Pajero hijau saya ni, warna merah pun sama juga. Sebab saya berpuas hati dengan kualiti dan senang nak maintain. Sebab saya ada anak kecil, kadang-kadang benda kotor. Okey, so dengan itu saya habiskan video ini dengan terima kasih banyak-banyak yang menonton. Dan jangan lupa like dan komen. Like dan komen, insya-Allah kita berkongsi informasi ataupun tempat nak buat seat paling murah dekat Kelantan. Okey, Laca Sektor. Assalamualaikum.